jumpa restoran halal tapi kita Pakistan. Tingkat atas kita duduk. Kat view macam mana? Kat view. Bawah tu jalan. Makannya arak. Makannya nasi arak. Oh, bibi tala-tala. Makan nasi arak. Harga berapa tu teh? Pinggir tak ada. Jadi tengok apa lagi. Jadi dia tengah prepare, nest tengah baru dia buka. Untuk bilik pula, nak aku tunjuk bilik. Okey, kalau lift. Lift pun simple ya. Hotel Yuti kata hotel ni kalau untuk bilik duit kita lebih kurang RM100.5. Sebabnya RM70 seorang di Malaysia. Kalau duit dia berapa hati nak tapi lebih kurang RM100.5 lah. Hotel pun okey. Dah 3. Ni suasana bilik. Suasana bilik. Katil king. Lepas tu ada minibar. Ada tanah. Tanah pun okey kan? Comel. Okey. Untuk bilik ni dia ada dia panggil ke mana? Oh, nak ikut dia tu. Dia ada connecting room. Jadi bilik ni dia macam suite sikit. Dia ada dapur sikit. Lepas tu ada extra bed tu minta mak. Extra bed tu tambah 500,000. Nanti hospital. Kerja hospital. Ni dua bilik. Sebenarnya dua bilik ni. 204 dengan 205. Nak 204 ni boleh masuk pun ni boleh. Tapi kita buka connecting room. Jadi okey, itulah cerita hotelnya. Kemarin tak ada nak cerita. Bayar dah ni? Bayar kita nanti. Bayar apa? Bayar motor. Tak tanda kau. Kamu bayar dah apa? Dia kata bayar sore-sore kau kan? Tahu. Dia kawin bayar saat ni untuk kawin butik mana? Atau bayar lepas. Demo day bayar gini. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Okey. Kita baru saja ambil motor di Bengkeh. Dan ni kita bergerak masuk ke jalan utama lah ni. Jalan utama. First time lah riding di Vietnam ni. Riding vehicle belah kiri. Aku tak pernah abang. Dia kena selisih sebelah kiri. Dekat Malaysia selisih belah kanan. Sini selisih belah kiri. Jadi dia agak makali lah. Tim kita ni 17 orang. 17 orang daripada Malaysia semua. Daripada Kota Baru. Daripada tim ELS. Jadi kita tengok macam mana berjalan ni. Daripada briefing tadi kita dapat ni ada laluan-laluan yang off-road juga lah. Tapi setara mana off-road tu kita tak tahu. Agak-agaknya tidaklah juga sangat. Sebabnya aku tak pakai. Aku kasut ni lah ni. Kasut biasa lah. Aku tak pakai kasut cross.
Tapi ada daripada tim kita ni pakai kasut roh, mungkin dia dah prepare, tapi aku rasa macam tak berbala. Sebab kalau pakai kasut cross, aku nak prepare satu lagi kasut untuk buat travel ni. Jadi nak bawa banyak. Aku lagi tak beli, jadi aku pakai kasut biasa lah. Harap-harapnya tidak teruk sangat lah. Sebab apa? Sebab aku tengok motor Malaysia ni, ada motor Malaysia 3 butir ni. Motor dia tayar biasa lah. Tayar bukan kata off-road lah. Tayar panggil 2 purpose. Tayar 2 purpose. Jadi bila tayar 2 purpose tu, for sure lah. Kita punya jalan ni tak teruk sangat. Aku nampak gitu lah. First impression dia. Jadi kalau tengok tayar tu memang tayar off-road, tayar enduro memang aku boleh agak jalan. Tapi kalau tayar Malaysia ni, tayar biasa je. Jadi aku rasa macam biasa ni. Okey, ni kita nak naik jambatan ni. Jambatan ni Sungai Hong nama dia. Sungai Hong. Aku rasa di antara sungai besar juga. Dia jambatan dia kalau mula tengok dia ada monument structure yang agak menarik juga. Jadi mungkin satu ikonik bagi bandaraya Hanoi ni. Aku tak boleh nak cerita panjang-panjang. Jadi aku sambung balik. Kalau ada benda-benda menarik nanti aku tunjuk lah. Okay. Okay. Aku rasa ni Sungai Hong ni, kita lalu tadi. Dan kita akan melintasi Sungai Hong ni, menaiki feri. Aku rasa satu pengalaman yang orang kata bila-bila menaiki feri di Sungai Hong. Memang feri dia pun dia buat untuk kenderaan dah lah, apa-apa punya feri lah. Menarik juga ni. Kita punya journey ni. Feri ni aku rasa setakat 17 biji motor tak nak masalah. Feri agak besar. Cing. Nak kau nak lalu ah? Hah? Okey. Dah? Boleh lah. Ada dah.
You see? There's something here. Oh, it's quiet now. It's okay now. Okey, kita baru saja lintas sungai. Dan sungai dia sangat besar. Aku rasa sungai ni adalah salah satu pengangkutan yang utama bagi dia. Sebab lalu situ kapal-kapal besar. Kalau mula tengok ni kawasan tepi sungai ni, mungkin suatu kawasan perdagangan lah. Dia punya kedai-kedai pun ada. Ramai orang duk jual. Macam-macam ada ni. Belah kanan aku ni, sungai ni. Sungai yang sangat besar. Dan banyak jeti-jeti dan pekalan untuk ada perkhidmatan untuk crossing dari sungai tu. Okey, nanti aku update pula kalau jumpa benda pelik-pelik. Okey. Di Tungting apa tu macam bandar besar kot Tungting ni. Selepas 60 km pertama, right, kalau mu kuasa kualiti udara dia ni, indeks kualiti udara dia agak tahu apa, tapi tak berapa comel. Sebab aku pun dah rasa sakit-sakit tekuk lah. Baru dalam tadi right start pukul 9, lah ni pukul 12, baru lebih kurang 3 jam, right, dah sakit tekuk lah. Macam rasanya macam tak sabar nak keluar daripada bandar ni. Dia punya kualiti udara memang tak comel. Lepas tu pula, sepanjang perjalanan ni, jarang boleh tengok motor hak laju. Kita pun maintain 60 kg. Mungkin hak laju di jalan-jalan dia ni 60. Ni kita maintain 60. Memang kita ride orang ramai, kita maintain 60 lah. Tak boleh nak bawa lah. Guide kita depan pun bawa 60 saja. Sebenarnya lebih selamat lah. Lebih selamat. Aku pun happy juga. Dan bersetuju sangat dengan cara ride yang slow-slow gini. Sebab kalau kita rushing sangat, kita tak boleh nak tengok. Kita tak boleh nak menikmati suasana ataupun persekitaran di tempat orang. Sebenarnya ni lah tujuan kita ride. Kita nak tengok suasana, kita nak tengok budaya, kita nak tengok masyarakat di tempat orang. Jadi aku rasa untuk hari pertama ni okey. Right ni. Okey. Kalau kita jumpa pelik-pelik, aku akan bagi tahu juga. Dia nama tempat tadi Tiangham. Okey. Dia waktu puncak dia punya highway ni ataupun jalan ni penuh. Sekarang ni mungkin waktu puncak, waktu biasa mungkin orang tu dalam pejabat, orang di tempat kerja, orang tu dalam kilang. Jadi dia punya kenderaan atas jalan ni agak lengang sikit lah berbanding pagi tadi.
Pagi tadi masa kita nak keluar hotel untuk pergi ambil motor di bengkel tadi, memang penuh. Memang penuh orang. Jadi okeylah. Apa pun kita akan. Yang mau tahu tak kita ride berapa kilo ni? Baru naik puluh. 60 kilo. Serapih hari ni tak? Hari ni soal apa? Cuh je okey. Hari ni tak ada ni. Nasi sedap tu. Oh, tak tak? Tu dah mobile ke kawan kali yang sing tu dulu. Beres kau belakang? Everything alright. Everything alright. Kita singgah di Pickleball Sang Coffee Bean. Oh. Aja ni nak. Kau kena right. Kau kena. Aja rider sejati tu kata ada gotu lah ni. Awi. Beres. Luar lagi luar ni. Luar kaki rokok. Dah kita update. Okey, kita menghampiri 100 km pertama. Jadi kita akan masuk off-road. Off-road ni lebih kurang dalam 20 km. Kita tahu ke mana pergi off-road. Untuk 20 km pertama ni, guide kata kalau rasa tak boleh, kita akan keluar untuk kita pergi 10 km saja. Tengok pun cuaca kering. Kemungkinan besar jalan off-road pun agak kering lah. Apa pun kita tengok, nanti ada perkembangan terkini ataupun benda pelik-pelik aku akan review balik. Tapi secara kasarnya, jalan-jalan di sini lagi ni lah berdebu dan agak kering lah, agak kering. Dan yang pastinya sini lama tak hujan. Memang lama tak hujan. Kita dah masuk sesi off-road. Mula-mula naik bukit tadi jalan Siming. Kita dah masuk sesi off-road. Mula-mula naik bukit tadi jalan Siming. Agak tinggi juga sebab telinga rasa tersumbat. Sekarang ni dia kata off-road lebih kurang 10 km. Tapi kalau mau tengok belah kiri aku tu bukit agak tinggi lah. Sorry, belah kiri, belah kanan bukit agak tinggi dan agak cerung yang agak tinggi. Tapi pokok ni, bukit dia ni pokok macam kita. Dia bukan tropika. Dia bukan macam kita hujan tropika. Dia macam bukit dia sub tropika. Pokok-pokok dia kecil. Sini. Beres ya? Dia tak tahan elak ah.
Jalan ni macam jalan, nak kata balak tak ada balak, jalan macam untuk orang ambil tanah pasir lah, pasir yang berbatu, tidaklah kata off-road sangat. Mungkin ni nak test dulu, high guide ni mungkin nak test kita dulu sama mana. Kita tengok kita boleh pergi tak. Okay, rasa jalan ni lebih kurang lah. Dia punya suasana sangat panas. Dia bukit pun bukit macam pokok akasia semua. Oh, pokok akasia. Kalau tengok belah kanan aku ni, bukit ni semua pokok akasia. Abang patah ni, okey, steady lah. Belah kiri. Hijau. Okey juga, tepi hijau. Beki, depan ni. Ada rumah orang belah kiri. Agak pendalam Oh, tapi bukit dia ni curam. Okey, aku rasa lebih kurang ni. Aku stop recording dulu. Nanti aku sambung balik. Bahasa aku tak bawa kasut kerah masuk jalan hutan gini. Aku tak kasut kerah tak bawa. Dah main hutan gini. Basah lah aku. Okay, Mike. Are you okay, Mike? Mak Saleh pun ada. Tapi Mak Saleh kalau micro memang sedap dia. Dia ada kelebihan tinggi. Kita orang Asia ni memang pendek seketik. Okey. Aku rasa lebih kurang dalam 10 hingga ke 15 kilometer dah. Selepas pada kita berhenti rehat tengah hari tadi. Dan aku rasa kita punya perjalanan lebih kurang dalam 60 lah kira. 60 hingga ke 70 kilometer. Rasa tak lebih daripada tu.
Suasana persekitaran sini adalah kawasan yang berbukit, yang orang kata tidaklah terlalu tinggi bukit dia, tapi jalan berbukit lah. Kereta pun tak banyak sangat. Aku tengok tadi ada tanaman, mula-mula dekat awal-awal tadi ada tanaman teh, macam lada teh hijau. Lepas tu ada padi, tanaman padi. Padi pun nampak okey, tapi dia buat padi dalam kelompok yang kecil ni. Kelompok padi yang kecil sebabnya nampak benda dia kecil-kecil lah. Satu petak sawah tu kecil. Tapi aku pelik ya, ataupun aku rasa macam, mu tengok padi dia. Memang subuh. Warna hijau padi dia. Memang subuh dia warna hijau, benda padi dia. Mungkin baja ataupun sistem pengairan dia bagus. Aku nak motong ni. Lori satu tepi. Mungkin dia punya sistem pengairan dia bagus. Lori banyak lori. Aku motong kejap. Belah tangan, mu tengok belah kanan ni namanya padi saja. Memang subuh. Gunung pun comel. Memang comel kawasan ni. Inilah sebenarnya kita tuju kita rakyat. Kita nak tengok suasana ataupun kegiatan masyarakat sini lah. Tapi sini nampak macam kawasan awak padi lah. Orang buat padi. Jalan pun dia, kalau aku ulang pasal jalan ni, jalan dia ni agak licin lah pemuka jalan. Mungkin stick resistant dia ataupun kegelinciran dia agak rendah. Sebabnya tengok dia punya batu ni macam batu, tak macam kita punya granite lah. Jalan dia ni macam jalan dekat India, dekat Nepal. Mungkin batu dia tu batu yang, yalah batu lah ada negara dia lah. Tak macam kita lah. Kalau kita di Pantai Timur ataupun di Semenanjung, kita guna pure granite. Bila pure granite ni, dia tahu granite hot tua, dia punya pemukaan jalan tu skip resistance dia tinggi. Budak di kawasan tepi bukit ni. Kawasan berbukit gini lah. Okey, aku rasa kita sambung kejap lagi. Aku pun tak tahu nama tempat ni ke apa. Tapi kawasan ni kawasan berbukit. Tengok. Mu tengoklah pemandangan tu. Ada ni. Okey, kita dapat mana, tak tahu mana ni. Tak tahu mana, tapi kita isi minyak dulu. Hong, everyone fill the petrol? Everyone? Everyone. Okay. Semua isi minyak? Isi belakang? Tesi minyak Petrolimex Chua Hang. Tak tahulah minyak untuk gapo ni.
Tinggal. Tadi oh. Kau ni kata ni hal ini no. Harga minyak dia 24 dong dia. Mungkin 24 liter. 24 seliter. 24,000 seliter. Mungkin 24,000 seliter harga minyak dia. Dia bayar? Dalam package ni minyak dia include sekali. Jadi kita tak ambil ya minyak. Dia include sekali, okey lah. Hari tu masa Nepal itu minyak pun sendiri. Ni minyak include sekali. Bukit ni tinggi, bukit ni. Memang tinggi. Kalau mau boleh nampak tinggi, tapi jerebu lah sikit. Agak berjerebu lah sikit di kawasan Vietnam. Sebelah belah kanan tu. Tinggi bukit ni. Memang tinggi. Dan kita masih lagi mendaki lah. Oleh kanan pun nampak gunung-gunung. Lepas tu bukit ni memang tinggi. Aku tak tahu berapa ketinggian tapi nampak macam kita masih mendaki lagi. Aku ambil gambar ni nampak masa nampak comel ada view sikit. Tapi saya sungguh lah kita punya cuaca ataupun keadaan jerebu ni memang kuat jerebu sini. Kalau tak ada jerebu ni boleh tengok comel ni kawasan. Mana? Jangan dulu amak kameraman. Biar kameraman pergi dulu. Ni dah belum mau kameraman. Biar kameraman pergi dulu. Biar kameraman pergi dulu. Tamatlah sudah kisah kami. Bilik balik.
Okay, kita berhenti sekejap sebab kita nak suruh kameraman pergi dulu. Jadi bila kameraman ready, kita akan lalu sore. So tunggu kejap. Oi, tinggi bukit ni. Gak kita jatuh handphone. 2 kali dah handphone dia jatuh. Tak layan kan dia pakai cat gapo ni. Sungai aku lemah. Sebab sungai kecil lah. Kat apa? Asli basah. Oi, sini kubah dah. Kubah ni. Kayu masuk dekat brek. Kayu masuk dekat brek jadi motor jadi terberik. Oh dah. Ui gila bukit oh. Tak tahulah saya mau nampak kedak. Syomel. Bukit dia tak ada pokok. Tak ada pokok bukit dia. Bukit dia ni kalau tebal pokok ni tak ada pokok. Dia susah naik pokok kot. Aku punya kamera ni tak ada bateri. Jadi aku cuba jimat-jimat lah. Sebelum tu, mu tengok lah persekitaran ni. Ambil lawa persekitaran dia. Kawasan hutan gini tak ada di Malaysia. Kalau ada pun di kawasan Sabuk-Sabuk. Di kawasan Gunung Kinabalu. Dia punya bukit hanya ada rumput saja. Rumput dan lumut-lumut saja. Okay. Aku stop dulu nak jimat ke bateri. Nanti aku sambung balik. Come here. Woohoo! Kapal paling cantik. Beautiful view. Yeah. I saw it. Very beautiful.
Jeng, lagu tu Jeng. Jeng. Mesti tu. Buat mesti pula Jeng. Mesti pihak ni pula. Ada awak padu. Ada bukit. Siapa dah di hotel? Okeylah, alhamdulillah. Siapa di hotel pukul 21, pukul 5.21 lah gitu ya. Hotel sah. High End Hotel. Follow. High End Hotel. Macam pakai besar kot sini. Daiho.